Hari ini saya akan bercakap mengenai kayap yang merupakan salah satu penyakit berjangkit yang paling biasa kami temui sebagai pakar dermatologi. Kayap yang sebenarnya adalah istilah orang awam, dikenali sebagai herpes zoster dalam istilah perubatan sebenar, dan ia adalah jangkitan virus yang berlaku kepada mereka yang pernah menghidap cacar air ketika kecil. Apa yang berlaku ialah virus tersebut kekal tidak aktif dan ia akan diaktifkan semula apabila mereka sudah berumur, lalu muncul di sebelah badan sebagai lepuh yang menyakitkan. Dan selain daripada lepuh, ia juga disertai dengan kesakitan yang teruk kadang-kadang. Kadang-kadang kesakitannya mungkin kurang, tetapi pada orang yang lebih tua, terutamanya mereka yang berumur lebih 60 tahun, mereka mengalami kesakitan yang teruk. Dan lepuh-lepuh itu boleh muncul di mana-mana bahagian sepanjang satu saraf, seperti ia boleh muncul di sebelah muka, sebelah dada, abdomen, atau mana-mana bahagian anggota badan. Dan ia menyebabkan kesakitan yang teruk kepada mereka yang berumur lebih 60 tahun. Sebab itulah pada masa kini disarankan agar orang yang lebih tua mengambil vaksin shingles yang kini lazim diberikan kepada semua individu berumur lebih 60 tahun. Walaupun ia berjangkit, ia tidak berjangkit kepada mereka yang sudah pernah mendapat cacar air atau yang sudah mengambil vaksin cacar air atau vaksin shingles. Dan yang terbaik adalah untuk berjumpa dengan pakar dermatologi secepat mungkin. Pakar dermatologi akan memberikan rawatan antivirus yang sesuai dan ubat penahan sakit serta menasihatkan rehat di atas katil selama seminggu. Bagi sesetengah orang, kesakitan itu akan berlanjutan lebih lama yang dipanggil neuralgia pasca herpetik, terutamanya dalam kalangan orang yang lebih tua. Kesakitan itu mungkin berlanjutan selama 1 hingga 2 bulan. Tetapi ia juga boleh dirawat dengan ubat-ubatan yang sesuai.